Cuba bayangkan, sakit tak hilang tapi tarikh MRI asyik ditolak ke bulan depan. Ada juga mak ayah yang menahan sakit tapi temu janji jatuh 3-4 bulan lagi. Situasi macam ini memang berlaku sebab hospital kerajaan sangat sesak. Mesin tak cukup untuk tampung semua permintaan dan pakar pun dah overload. Sekarang KKM ada satu solusi, Hospital Services Outsourcing Program atau singkatannya HSOP. Kita boleh pergi ke hospital swasta untuk buat scan, pembedahan kecil, rawatan jantung, radioterapi dan beberapa lagi prosedur lain. Tapi semuanya ditanggung KKM. Menarik kan? Mari saya cerita lebih lanjut. Tujuan HSOP mudah. Bila hospital awam terlalu penuh, pesakit tak patut menunggu terlalu lama. MRI yang lambat akan melambatkan rawatan. Rawatan jantung yang penuh queue pula meningkatkan risiko komplikasi. Melalui HSOP, doktor kerajaan akan menilai siapa yang layak, rujuk melalui sistem Protect Health, pesakit pergi ke hospital swasta buat MRI, CT atau angiogram, kemudian sambung rawatan balik di hospital kerajaan. Masa menunggu boleh dipendekkan sampai 75%. HSOP sekarang meliputi beberapa bidang termasuk kardiologi seperti angiogram dan PCI, CT dan MRI, radioterapi untuk pesakit kanser, pembedahan fistula AV, oftalmologi, neonatal jaundice, urologi dan beberapa prosedur lain. Tapi HSOP ini masih ada kekurangan. Sebabnya tak semua pesakit layak kerana ia bergantung pada kriteria oleh pakar KKM. Tidak semua kawasan pula mempunyai hospital yang jadi panel. Dan ada hospital swasta yang kata mereka menanggung rugi. Sebabnya kadar bayaran HSOP ditetapkan ikut standard kos nasional. Hospital swasta yang terlibat kena ikut harga tu. Walaupun begitu, antara tiada pilihan langsung dengan ada cara untuk mempercepatkan rawatan, HSOP sememangnya langkah yang jauh lebih baik. Kalau anda ada appointment untuk lab investigation tetapi tarikhnya terlalu jauh, cuba tanya doktor anda sama ada anda layak HSOP. Manalah tahu anda cukup kriteria.